Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua? Sehat ke? Kalau sehat, Alhamdulillah. Selamat berhujung minggu. Saya hari ni nak borak-borak kosong lah. Saya nak borak pasal apa yang saya buatkan dengan mak saya dulu masa saya masih anak dara. Saya teringat pula. Malam tadi saya tidur, saya teringat saya senyum-senyum sendiri. Mak saya cakap, orang dulu-dulu, kalau dia nak cari menantu, banyak kerja. Dia siasat betul-betul. Dia kaji betul-betul. Macam mana anak dara tu. Tu kata mak saya lah. Lepas tu saya tanya mak saya, apa yang nak disiasat? Rupanya mak saya cakap macam ni. Dulu-dulu kalau orang nak cari menantu, dia tengok dulu menantunya tu, bakal menantu tu, anak dara tu. Macam mana cara dia sidai kain ataupun jemur kain. Jemur pakaian lah maksudnya. Kalau berterabur, bercampur aduk, tak tersusun rapi, gagal lah tu. Itu ujian pertama dah gagal. Tu pasal masa saya anak dara, kalau mak saya suruh jemur pakaian kan, dah basuh jemur, mesti cantik, tersusun rapi, tak boleh bercampur aduk seluar baju, tak boleh. Dia kalau t-shirt je, kalau kain je. Kalau seluar je. Dia kalau cadar, kalau tuala je. Bayangkan. Saya dulu, anak dara cakap, mak ni janja kering, jemur je lemak. Engkau ni, dia tu, kalau dulu macam ni, engkau anak dara tak dipinang orang. Jemur kain pun berterabur. Dia cakap, jemur kain pun jadi isu. Kau kena jemur cantik-cantik tu susun rapi, ikut jenisnya. Kalau seluar, kalau baju, kalau kain. Tu satu. Lepas tu yang kedua, memasak. Saya daripada saya umur 9 tahun dah pandai masak dah boleh masak nasi. Setakat dah ada telur dulu-dulu kan. Panjat pakai kerusi kalau tak sampai awak ni pendek. Tapi bila saya dah umur macam 14, 15, saya dah boleh masak dah semua. Masak lemak. Masak-masak yang biasa mak-mak buat tu, saya dah boleh dah. Gila, mak saya dalam macam rimau garang. Pandai sebab memang kalau balik sekolah, nak makan malam tu memang wajib lah tolong mak dekat dapur masak. Jadi mak saya kata orang dulu-dulu, dia sanggup tu, pergi rumah jiran contohlah. Yang dia nak pinang tu rumah nombor 18. Contoh. Sanggup tu mak lelaki tu nanti dia saja bertandang ke rumah jiran yang nombor 14 ke 13 saja tanya, anak dara sana tu macam mana orangnya? Pandai ke masak? Nanti yang jiran nombor 38 cakap, nak kenal ke? Jomlah, saya bawa pergi rumahnya. Nanti cakap lah awak tu saudara saya, padahal kita tak sedar tu dari pihak lelaki yang dibawa jiran tu. Betul. Tu mak saya cerita dulu-dulu memang macam tu. Time tu nanti selalunya lah kalau kita macam mak saya anak dara ramai, kalau orang datang memang anak dara tu lah yang kena masak. Mak saya dah berbual je kat depan. Dekat situlah nanti dia tengok kita boleh memasak ke tidak. Pandai tak memasak. Macam tu sekali orang dulu cari menantu. Kalau lulus kita ujian memasak tu, cantik. Alhamdulillah. Kita dah ujian memasak Dia nak tengok pula kita pandai mengaji ke tidak.
Nanti mana-mana kita pergi mengaji. Kadang-kadang dulu-dulu kan mana-mana ada rumah ada majlis-majlis. Apa-apa majlis yang keagamaan lah. Kadang-kadang kan anak dara kumpul mengaji ikut mak-mak kan. Lepas itulah dia hantar kita. Boleh ngaji tak anak perempuan anak dara ni? Tu mak saya cerita dululah susahnya. Lepas tu hormat orang tua tak? Dia akan tengok kita ni bercakap dengan orang tua. Sayang kanak-kanak, sayang budak-budak ke tidak. Boleh bergaul dengan orang ke tidak. Tu mak saya cakap. Dulu-dulu orang kalau nak cari menantu. Bukan main lagi cerewet. Habis saya tanya mak saya. Masa zaman-zaman mak dulu macam tu juga kak? Yelah. Macam tu lah juga. Tu kalau anak-anak dara dulu kalau dia nampak orang tua yang dia tak kenal datang ke rumah, dia dah tahu dah. Ni kalau nak mengintai ke, nak apa ni. Diorang dah berhati-hati lah. Untungnya kita yang zaman sekarang ni, tak adalah macam tu sangat. Tu saya cakap dengan mak saya. Mak, kalau hidup zaman dulu, macam tu sekali nak cari menantu. Weh, lelah, penat. Bukan senang-senang orang dulu dia nak terima kita jadi menantu. Semua nak dikajinya sidai kain, memasak, agama, hormat orang tua ke tidak, sayang kanak-kanak budak-budak ke tidak, pandai bergaul ke tidak, pandai buat diri ke tidak. Tu dululah, zaman dulu-dulu tu saya cakap dengan mak saya. Zaman-zaman masa saya anak dara tahun 90-an tak adalah mak cakap. Tak adalah nak cari perempuan yang macam tu. Dah pupus. Kalau tak pandai masak dulu, banyak je. Walaupun masa tu belum ada aplikasi macam sekarang ni. Belum ada TikTok bagai kan. Tapi kan dah ada jual buku resepi masak. Dah boleh belajar masak sendiri. Zaman dulu kan tak. Tapi mak saya memang adalah yang dia terapkan dekat kita orang. Macam memasak, jemur kain, rumah kena bersih. Dengan orang tua hormat macam mana. Tu sampai sekarang saya masih ingat lagi lah apa yang mak saya ajar. Mujurlah kita tak hidup masa zaman tu. Bayangkan kalau kita hidup masa zaman-zaman orang cari menantu macam tu. Mak ai. Jenuh. Jenuh kita nak risau. Orang tua ni datang tak apa. Nak intai aku ke. Segala-galanya lah. Syukurlah anak-anak sekarang ni. Tak adalah susah macam tu. Janji anak suka, elok perangai. Tak adalah bantahan daripada mak mertua tu. Betul tak? Itulah kisahnya. Itu kalau nak bersuamikan, beristerikan anak dara lah. Kalau yang lelaki pula tu tugas bapak tu. Tugas bapak pula selidik lelaki tu perangainya macam mana. Adalah caranya tu. Sama je sebenarnya. Tapi bagus juga. Ada bagusnya. Ada positif, ada negatif dia lah. Bergantung pada kita menilai. Tu belum lagi yang duda janda. Yang itu nanti kita sambung lepas ni. Part 2. Okay?